Hello guys, welcome back to YouTube channel. Saya ada bersama Syami Syamsuddin dan pada hari ini juga kita akan reveal kereta Syami Syamsuddin. Yang saya dapat tahu yang dia baru sahaja buat something dengan kereta dia. Dan hari ini kita nak dengar dia punya cerita berkenaan dengan kereta ni. And saya difahamkan Syami dah mengambil masa selama setahun. Setahun lah buat. Setahun sejak dia beli kereta tu sampailah sehingga ke hari ni kita nak dengar apa development yang dia telah buat, berapa kos yang dia telah invest dan apa yang dia akan buat selepas ni. Stay tuned. Dan pada hari ini juga kita ada Adian Akil bersama dengan Adian Akila. Okey. Okey, dia ambil ni, dia ambil. Dia dah prepare dah setting kat dia. Dah record dia tahu kena tekan apa kan? Okay Syami, tell us apa yang baru dibuat baru-baru ni? Okay, so nak start dari mana ni? Start bila beli kereta ni? Okay, beli dulu. Saya beli bulan 2 2020 lah. Oh, tahun lepas? Model BMW E46 318i. Wow, ni model 318. Engine M43. So masa tu basic lah, memang basic habis. Basic habis. So mari kita pusing dulu tengok. Kita tengok dulu. Ini memang basic. Semua body kit tak ada. So pusing dulu. Pusing dulu satu round. Tengok. Baik. Okay. So nak start dari mana Belakang lah. So untuk bahagian belakang saya dah mula-mula beli sekali tukar body kit dulu. Mula-mula saya ambil dulu, saya tukar body kit. Lepas tu body kit keliling lah, pakai M-Tech 1. Cuma sekarang ni dah tukar M-Sport lah. Tepi side skirt dengan bumper depan dah tukar M-Sport. Bumper belakang masih M-Tech 1. Nanti nak cari M-Sport juga lah. Okay. Asal body kit apa ni asal? Asal memang basic 318. Oh. Memang pekat habis semua. Spek-spek orang tua. Nanti kalau ada gambar kita tunjuk gambar yang nanti kita bagi gambar lah. So okay. Lepas tu kita beli lampu LED. Order daripada mana kita? Kita beli dekat eBay. eBay kita beli kat eBay. Okey lah, kualiti cantik lah. Okay, lepas tu next kita buat apa lah? Lepas body kit kita repair, bushing, mounting gearbox apa semua. Gearbox memang tukar ambil daripada Mazlan H&M Motorsport. Kita promote sikit. Siapa pun tak kenal. Itu Pok Lang takkan orang tak kenal. Lan Joker. Apa daripada dia bagi harga cantik lah. Okey lah, puas hati. So masuk gearbox. Yang leaking tu kita repair yang mana patut lah sikit. Lepas tu tukar spring sport daripada Ibak. Spring sport. Lepas tu ada member cakap ada daripada Jack tire.
Jack tayar. Jack tayar lah. Dia cakap dia ada sport rim second hand dah refurbish. TE37. Daripada apa ambil Thailand punya. So ni Thailand punya lah. Thailand punya. So dia cakap dah refurbish. So kita on je. Dia bagi tayar sekali. Tayar pun tayar second lah. Dia bagi tayar Bridgestone lah. Potenza kan? Potenza RE003 je. RE003. So dapat macam ni lah. Dia bagi. Oh, nice. So kita ambil je lah. On je. Sebab sebelum ni sport rim daripada Haman. So trade in lah. Dia ambil harga pun okey lah. Ni pun dah bagi harga cun. So dekat Jack ni basically banyak pilihan rim lah boleh cari kat tempat dia kan. Dia banyak. And dia boleh terima trade in jugalah kan. So boleh. kalau rim buruk kita tu boleh bagi kat dia. Dia boleh refurbish then dia jual lah. Okey, cantik lah tu. Memang cun lah boleh coating dengan dia. So lepas tu lepas pakai body kit M-Tech 1 kita tukar M Sport. Kita tukar bumper M Sport. Lepas tu kita custom dia punya ni lah. Ni asalnya, ni custom ni? Ni custom tapi dah pecah sikit ni. Nanti kita buat balik lah. Boleh tengok kesan dia ni sini. Ada crack bekas simen. Dah Asalnya ada plate punya apa? Tapak dia. Tapak plate ni sebenarnya. Okey. So Asal nombor plate yang atas bawah tu kan? Yang atas bawah tu Japan spec punya. So kita potong dia punya bawah. Kita buat bentuk sikit. Bagi nice nampak cun lah clear. Ni memang real DIY. Nanti kalau ada video kita masukkan lah sikit video dia. Untuk bahagian lampu ni cuma polish je. Dapat memang dah kuning-kuning sikit. Signal tukar smoke. Signal beli baru lah? Beli Shopee je ni. Tapi okey lah dia brand Depo. Brand Depo lah. So siap bahagian tu. Kita buat apa kita kutip interior. Ada member kereta nak scrap. So try lah tanya dia nak jual barang-barang dalam tu. So langsang lah kira. Oh nice lah. Langsang dapat lah. Mari lah kita tengok. Okay, let's do what? Untuk seat depan ni. Seat ambil daripada member juga. Member Fitri. Nama Fitri. Pernah masuk galeri kereta dia. E46 M3. Oh. Ni seat dia. E46 M3 sedan. Yang sedan tu. Yang warna biru kan? Belakang ada tapi belum pasang. Belakang masih seat asal beli dulu lah. Nanti kita buka buang. Daddy. Okey, untuk interior yang kita beli dekat kereta scrap tu ni lah. Macam dokat ni. Door trim kita ambil full set. Door trim M Sport. Daddy, dia boleh dah tak ada, Daddy. Lagi. Dah dashboard. Oops, sorry guys. Penggambaran tak dapat nak diteruskan sebab phone jatuh, retak. Kemudian mikrofon pun dah patah disebabkan gangguan oleh Adian Akil. Tapi please stay tune dan subscribe, dan kami akan buat video pada masa akan datang next time, insyaAllah. Assalamualaikum.